pasukan anti Jepun Sabah Sarawak, yang mana saya cukup yakin minggu lepas kita dah borak pasal operasi Semut. Yang ni kita dah sembang dah. Dan tetapi minggu lepas kita tak sempat untuk habiskan pemberontakan Jesselton. Betul tak? Kita tak sempat nak habiskan pemberontakan Jesselton. So, Dik, macam biasa sebelum kita nak mulakan cerita ataupun sembang kita hari ni, saya nak recap dulu perkara-perkara yang kita dah belajar dalam bab 3. Oh, Jesselton dah habis dah? Oh, so kita masuk terus kepada ni lah. Oh, Jesselton dah habis dah. Okay, cantik. So, dalam bab 3, ladies and gentlemen, tajuknya dipanggil sebagai konflik dunia. Okay. Untuk konflik dunia ni, kita bermula dengan 3.1, iaitu cerita kita berkaitan dengan nasionalisme di negara kita sebelum sebelum berlakunya Perang Dunia yang Pertama. That's 3.1. Lepas habis 3.1, suara slow. Sorry, jap. Ni, sini aku kena dot. Dia cari orang lain. Boleh? Boleh. Pulang kita dulu. Mana? Dah, kelas. Boleh. Okay, so jap. Sorry. Hilang. Tak, sorry. Saya pergi ambil ni. Saya pergi ambil ubat jap. Minta trooper tolong ambilkan ubat. Saya tak tahu lah. Sakit sangat kepala. Sakit sangat kepala ni. Okay, dah cukup. 3.1 cerita kita berkaitan dengan nasionalisme sebelum berlakunya Perang Dunia. Dan lepas tu 3.2 kita belajar pasal Perang Dunia yang Pertama. Okay? This one tak payah hafal. Korang just dengar je cerita. Saya just nak recap apa yang kita dah belajar, apa yang kita belum belajar lagi. 3.2 pula kita belajar pasal Perang Dunia yang Kedua, tetapi di Eropah. And 3.3 pula cerita kita, salah kat sini. Okay, 3.3, 3.4. Dalam 3.4 pula kita belajar pasal Perang Dunia yang Kedua di Asia. Okay, yang mana kalau Eropah ni dia melibatkan Jerman, kalau Asia dia melibatkan Jepun. Okay, untuk 3.5 pula, kita belajar berkaitan dengan Jepun menjajah negara kita. Okay, so dia belajarlah faktor-faktornya. Apakah sebab dua je, strategi ketenteraan dan juga satu lagi adalah bahan mentah. So dua kat sini, strategi ketenteraan dan juga bahan mentah. Dan lepas tu 3.6 pula kita belajar berkaitan dengan dasar pentadbiran Jepun. Dasar pentadbiran ni dalam bahasa mudahnya, Jepun nak jadikan kita Jepun. Bila dia jajah kita, dia buat segala benda yang ada di negara kita ni adalah Jepun. Contohnya, kena nyanyi lagu negara Jepun, kena menghormati Raja Jepun, and semuanya bercakap dalam Jepun. Itu 3.6. Dan lepas tu 3.7 pula kita belajar berkaitan dengan thank you. 3.7 pula kita belajar berkaitan dengan penentangan masyarakat ataupun penentangan rakyat. Ini minggu lepas kita borak. Penentangan rakyat ni saya pecah kepada dua kategori. Kategori yang pertama saya panggil sebagai tentera. Kategori yang kedua saya panggil sebagai rakyat biasa. Untuk tentera, pasukan ada 4 tak silap saya. Yang pertama kita ada Regimen Askar Melayu. Yang kedua kita ada pasukan MPAJA. Yang ketiga kita ada pasukan Force 136 dan yang keempat kita ada OCAJA. Dek, adakah Regimen Askar Melayu ni dia buat serangan gerila? Adakah Regimen Askar Melayu gerila? Tak. Okey, dia tak buat serangan gerila, habis tu dia buat serangan dia orang berunding, sir. Hey. Tak. Regimen askar ni depan-depan lah. Depan-depan. Maksudnya Jepun attack dia berperang lah. Kan? Okay. So, yang tiga ni pula buat serangan apa? Yang tiga ni lah serangan gerila. Thank you. Dan lepas tu pula, untuk rakyat biasa, kita ada dua golongan. Yang pertama dipanggil sebagai Gurchen Singh.
Dan yang kedua adalah Sibil Kartikasu. Okay. Dan lepas tu Sabah Sarawak. Untuk Sabah Sarawak ni, ada dua. First, operasi semut. Yang kedua, pemberontakan Jesselton. Ya, itulah kita belajar minggu lepas. Okey, boleh? Kita dah sampai sini 3.7. Lagi dua subtopik je, 3.8, 3.9. Saya rasa minggu ni kita boleh habis ni. Saya rasa minggu ni kita habis bab 3, minggu depan kita boleh masuk bab 4 dah. Yeah, bab 4. Sikit je lagi lah. Yes. Okey. Dah, jom kita masuk kepada 3.8. Cerita kita berkaitan dengan 3.8. Mana ni? Tajuk 3.8 adalah perkembangan gerakan nasionalisme. Okey. Perkembangan ni maksudnya adalah benda tu viral tau. Benda viral kita panggil perkembangan. Contohnya Seshami semakin viral di Malaysia. So apakah faktor-faktor perkembangan Seshami? Contoh. Itu bahasa mudah dia lah. Kan? Tapi kalau tengok tajuk dekat sini, perkembangan gerakan nasionalisme. Nasionalisme ni adalah lawan penjajah. Dan pendudukan Jepun. Apa kisah dia? Kisah dia, dek. Lepas Jepun datang jajah kita, masyarakat negara kita lagi benci kepada penjajah dan dah tak suka dengan semua penjajah yang ada. Kita memang tak suka dah. Kita dah pergi mampus dengan semua penjajah, sama saja perangainya. Ini semua banyak mencarut nantinya. Apa kisah dia, dik? Tiba-tiba kita jadi benci kepada penjajah. Kisah dia begini tau. Awak kena faham. Sebelum Jepun datang jajah kita, yang mana waktu tu penjajahnya adalah British. So waktu British ni of course lah adalah golongan yang suka, ada golongan yang tak suka. Ada golongan suka, ada golongan yang tak suka. Dan semasa Jepun datang jajah, semuanya jadi tak suka. Apa kisah dia? Kisah dia begini tau. Waktu dalam proses Jepun nak jajah kita, Jepun dia tak bagi tahu pun kepada negara kita. Dia tak bagi tahu pun kepada orang Melayu. Orang Melayu, kami datang nak menjajah korang lepas ni. Korang ready, kami datang nak menjajah korang. Tak. Dia tak bagi tahu pun. Dia pergi jumpa dengan orang Melayu. Setiap seorang dia jumpa dengan orang Melayu, dia bagi tahu apa dia? Dia bagi tahu orang Melayu, ini Asia untuk Asia. Kami akan tolong Asia bebaskan daripada Eropah. Kami akan merdekakan Malaya daripada Eropah. Kita sama-sama Asia. Dia kata macam itu. Dan orang kita percaya. Betul lah, orang kita. Of course lah, kita dah main sentimen. Kita dah main sentimen macam, dia Asia weh. Orang Asia ni dia akan tolong kita, jangan risau. Dia Asia ni dia bagus. Sama juga. Kita ada satu stigma. Melayu akan tolong Melayu. Kita sama-sama Kelantan, Kelantan akan tolong Kelantan. Kita sama-sama Johor, Johor akan tolong Johor. Kita ada stigma macam tu. Jadi waktu tu, orang di negara kita, tak kisahlah Semenanjung ke Sabah ke Sarawak, kita memang percaya yang Jepun akan membantu kita dan kita percaya Jepun akan merdekakan kita. Waktu tu. Tapi masalahnya, Jepun memang datang ke? Adakah Jepun memang datang macam, hai, todokasi, dandashika, secha. Adakah dia datang sebarkan cerita semua ni? Tak. Dia tak sebarkan semua ni sendiri. Dia hanya bagi tahu satu persatuan yang dipanggil sebagai Kesatuan Melayu Muda. Lagi sekali nama dia apa dia? Kesatuan Melayu Muda. Again,
Kesatuan Melayu Muda. Ketua kepada Kesatuan Melayu Muda ni, dia macam persatuan saja. Macam you all join Persatuan Sejarah, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Bahasa Melayu, itulah kesatuan. Jadi dalam Kesatuan Melayu Muda ni ada seorang ketua dipanggil sebagai Ibrahim Haji Yaakob. So Jepun banyak kontak dengan dia. Jepun bagi tahu Ibrahim Haji Yaakob, kami akan membantu Malaya, kami akan tolong Malaya. Ibrahim Haji Yaakob, of course dia tak suka kepada British. Dia nak merdeka dan dia percaya kepada Jepun. Jadi apa yang dilakukan oleh KMM, dia pergi ke seluruh pelusuk daripada Perlis, dia pergi, dia cerita, Jepun akan tolong kita. British akan ditenang keluar. Jepun semakin hebat. Dan lepas tu pula dia pergi mana? Dia pergi pula ke Johor. Orang Johor, jangan percaya lagi kepada British. British tu nakkan hasil kita saja. British tu dia nakkan kita punya hartanah-hartanah, dia nakkan kita punya bahan mentah biji timah saja. Bukan, Kesatuan Melayu Muda nama dia. Boleh kat sini. Kesatuan Melayu Muda. So dia duk cerita pasal Jepun nak tolong, Jepun nak tolong. And orang Melayu semuanya percaya. Lepas Jepun datang jajah kita, adakah Jepun betul-betul merdekakan kita? Dia tak merdeka dia. Jadi waktu tu kan, kalau korang lah di tempat masyarakat kita masa tu, apa perasaan korang terhadap penjajah? Tertipuan, rasa macam apa benda weh, kau janji kau nak merdeka, tiba-tiba tak bagi kan. Sebab tu nak cerita kepada you all, lepas Jepun dah kalah perang, British nak datang lagi sekali negara kita. British masuk, jajah lagi sekali. Kau tahu tak, British susah sangat, kau level susah nak masuk. Sebab kita dah tak percaya dengan semua penjajah. You tahu British gunakan alasan apa? British gunakan alasan, orang Melayu, you tak pandai mentadbir, kami nak uruskan pentadbiran korang. Korang berperang teruk dengan Jepun, rosak ni kamilah yang akan tolong. Sampai ke sudah orang Melayu tak percaya. So itu cerita dia. You faham basic dia, adanya Kesatuan Melayu Muda. Yes, of course kita akan nampak Kesatuan Melayu Muda ni macam jahat. Sebab dia bersubahat dengan Jepun, betul? Tak boleh untuk kita judge dia sebagai jahat. Sebab waktu tu niat dia satu. Niat dia adalah untuk merdekakan kita. So tak boleh kita nak judge, jahat ni. Tak. Dia nak merdekakan kita. Okey, saya buktikan kepada awak yang Ibrahim Haji Yaakob, dia tak jahat. Kesatuan Melayu Muda, dia okey. Apa cerita dia? Cerita dia, selepas Jepun dah jajah dan dah dapatkan kita, British dah kalah dah. Jadi Kesatuan Melayu Muda ni, dia buat apa dia? Cepat-cepat dia pergi minta merdeka daripada Jepun. Minta merdeka. Waktu tu Jepun tak bagi. Dia minta lagi. Jepun tak bagi dan dia minta lagi. Jepun kata no. Dan awak tahu Jepun buat apa? Jepun bubarkan Kesatuan Melayu Muda. Bubarkan. Apabila bubarkan, Ibrahim Haji Yaakob macam mana sekarang ni? Macam mana sekarang ni Ibrahim Haji Yaakob ni? Dah dibubarkan. Ibrahim Haji Yaakob cukup marah. Macam dibubarkan sir. Dia tak boleh lah. Tak boleh ada. Macam tu je. Cukup marah sebab kau dah janji merdeka, kau tak bagi. Tapi adakah Ibrahim Haji Yaakob dia ambil satu tindakan, jom kita perang sama. Jom kita fight, tengok siapa lagi hebat. Kat sini lah. Jom main kita perang. Kalau Ibrahim Haji Yaakob buat macam tu, bahasa kasarnya bodoh lah. Bodoh lah dia buat macam tu. Kau tiba-tiba, jom kita perang. Kau tak nak merdekakan kami. Okey, empat datang kita fight. Memang matilah. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibrahim Haji Yaakob? Dia join tentera sukarela Jepun. Lagi sekali, tentera apa dia? Tentera sukarela. Tentera sukarela ni apa?
Okay. Dia tentera Jepun, dia ada dua kategori tau. Okay, tentera Jepun ni memang dia ada dua kategori. Yang mana tentera yang pertama dipanggil sebagai betul-betul tentera official. So, dan lagi satu adalah tentera sukarelawan. Sukarelawan. Yang, okay, saya nak jadi. Saya nak jadi sendiri. Adik saya sukarelawan. Tentera official tu memang Jepun pilih, Jepun rekrut dia. Rekrut dia, okay, supaya kau jadi kau berperang. Habis tu tentera sukarela ni buat apa dia? Tentera sukarela ni, ladies and gentlemen, ada yang kena jaga bahagian darat. Ada yang kena jaga pesisir pantai. Kenapa kena jaga darat? Kenapa kena jaga pesisir pantai? Dek, kita cerita pasal Semenanjung. Kita cerita pasal Semenanjung, Waktu tu, dekat bahagian Semenanjung Malaysia, Force 136 ada, MPAJA ada, CAJA ada. Mereka ni menentang Jepun. Jadi Jepun kena cari satu pasukan khas untuk fight dengan mereka. Untuk fight dengan tentera gerila. Jadi pasukan tersebut yang jaga darat, dijaga kawasan sini. Tentera itulah dipanggil sebagai Kyugan. Dia sukarela. Dia nak fight mewakili Jepun. Dan yang kedua pula kena ada juga pasukan sukarela untuk jaga di sekitar kawasan pantai negara kita. Kena ada yang jaga sukarelawan. Kenapa kena jaga sekitar pantai? Dek, at any time British boleh datang serang. Anytime British boleh datang kot sini serang. So mereka kena jaga. Jadi pasukan itulah dipanggil sebagai Kyugai. Tai ni maksudnya pantai. Gan tu maksudnya darat. Percaya ke? Percaya ke part yang tu, tai tu maksudnya pantai tu? Jangan. Jangan percaya part yang tu, Yang lain semua boleh percaya dah. Part yang keripik orang kata. Gyu tu apa, sir? Gyu tu maksudnya tentera sukarelawan. Panjang betul, tapi senang ingat kan? Betul, senang ingat lah kan? Gyutai jaga pantai, betul. Gyugan jaga bahagian darat kan? Okay. Dan. Okay, habis tu tentera sukarela kita tahu dah. Dia sukarela untuk jaga kawasan negara kita daripada apa-apa. Maksudnya dia mengikut arahan Jepun. Habis tu, pergi mana? Dia pergi mana? Waktu tu, Jepun nak kuasai Burma. Jadi mereka tengah sibuk berperang dekat Burma. Berperang dengan siapa? Berperang dengan British. Perang gila. Dahsyat. And kalau you nak tahu, ingat tak cerita pasal Gurchen Singh? Gurchen Singh kan? Kenapa Gurchen Singh dia lari pergi ke Myanmar, betul? Sebab waktu tu tengah sibuk berperang dekat Myanmar, tengah sibuk kau berperang, Jepun tak sempat nak cari. Mana maunya Jepun nak berperang dengan British, nak cari lagi si Gurchen Singh. Tak sempat. So dia pergi ke Myanmar masa tu. Okay, faham cerita dia. That's why lah ada tentera sukarela. And berbalik kepada cerita kita pasal Ibrahim Haji Yaakob. Ibrahim Haji Yaakob ketua kepada KMM ni. Ketua kepada KMM. Dia salah seorang daripada ni. Dia tak silap saya, dia adalah Gyugan. Dia adalah orang Gyugan yang menjaga bahagian darat. Adakah awak rasa dia join Jepun sebab betul-betul dia suka Jepun dan dia memang Jepun? Jepun. No. Dia join Gyugan sebab dia nak belajar berperang. Dia nak belajar guna senjata. Dia nak belajar strategi perang. Yes, dia nak sabotage. Yes, itu dia Ibrahim Haji Yaakob. Katakanlah kita ambil contoh, Katakanlah Ibrahim Haji Yaakob ni, dia bekerja 8 pagi sampai 5 petang. Contoh. Ini contoh saja. Dek, pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi. Kerjanya menentang Jepun.
Waktu siang hari baik dengan Jepun. Jepun you good. Jepun best. Jepun cantik. Jepun yeah, Jepun. Waktu malam hari fight kau-kaunya. Dia fight macam mana? Eh, dia tak boleh nak berperang fight dengan Jepun. Apa yang dilakukan? Dia sebarkan propaganda. Dia panggil balik geng-geng Kesatuan Melayu Muda tadi untuk cerita perangai sebenar Jepun, korang pergi sebarkan. Ini Jepun teruk, korang pergi sebarkan. Dan best part adalah dia tak kantoi. Ha. Jadi kalau kita tengok balik berdasarkan cerita daripada ni tadi, ni Ibrahim kat muka dia, ni dia. Ni muka dia. Jadi kalau kita tengok balik pasal cerita ni, kita nampaklah dia ni macam jahat bersubahat dengan Jepun. Tak. Dia buat benda tu sebabnya dia nak merdeka. Tapi dia ditipu oleh Jepun. You. Okay, so faham dah? Kyugan, Kyutai. Kalau Kyutai, kita ada Onan Haji Siraj. Okay, boleh? Clear? Guru Chelsea tu 3.0 atau 3.7? Seorang je ke saya? Ada banyak lagi geng dia. Banyak je. Okay, next. Next, kita pergi pula kepada Chris. Macam cawan saya. Okey, kita pergi pula kepada Chris. Chris ataupun dipanggil sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Nama wajib hafal, Wajib Syazatul. Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. What is this? Indonesia? You tag Google masuk saja. Masuk Zafran. Apa benda tiba-tiba ada Indonesia ni? Dia gini. Lebih kurang tahun masa tu 1945. Lebih kurang gitulah. To be exact tarikh tu saya tak pasti bila. Tapi tahun 1945 masa tu Jepun sedar yang mereka akan kalah. Dia tahu. Dia memang tahu. Macam US pun. You tahu tak Donald Trump waktu dia nak pergi serang dengan Iran, dia tahu dia tak boleh menang. Tapi ada agenda-agenda lain dia nak buat lah. Kenapa nak berperang juga kan? Okay. Tolak tepi benda tu. Tapi during that time, 1945, Jepun mula sedar yang dia takkan menang perang. Dan apa dia kena buat? Dia kena dapatkan sokongan rakyat. Dia kena dapatkan sokongan daripada rakyat kita, sokongan daripada rakyat Indonesia menyokong Jepun. Menyokong tu maksudnya dalam erti kata Jepun lah baik, Jepun ni membantu kami, Jepun ni kami sayang dekat dia. Itu maksudnya sokongan rakyat. Macam mana nak dapatkan sokongan? Simple je. Bagi benda yang rakyat tu nak. Bagi benda yang rakyat nak. Rakyat nak apa waktu tu? Rakyat nak merdeka. Yes. So Jepun kata, hai orang Melayu, orang Indonesia. Kami ada berita gembira untuk anda-anda sekalian, iaitu kami nak bagi anda merdeka. Maka tertubuhlah Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Kesatuan ni adalah gabungan di antara Tanah Melayu dan juga Indonesia. Apabila bergabung ini, yang mana persatuan ni, dia akan merdekakan dua negara ini jadi satu negara. Negara tersebut dikenali sebagai Melayu Raya. Ya, kita nak bergabung waktu tu. Jepun pun nak gabungkan. Indonesia tu kat Pulau Sumatera ke se? Bukan setakat Pulau Sumatera, Jawa sekali termasuk. All the Indonesia sekali termasuk nak digabungkan, jadilah Melayu. What say you? What say?
Wow. Boleh manusia akan lawan macam mana tu? Okay, saya tak faham. Tak mahu, sir. Ini kena jajah time. Ini kena jajah juga. Kan tak jadi, sir. Lawan dia, sir. Masuk soalan esei ke, sir? Sabarlah dulu, Adam. Adam ni bagus dia nak jawab soalan. Okay. Sir, TM tu apa? Tanah Melayu. Kalau jadi mesti tak ada claim lah. Luas dia, sir. TM tu tentera Melayu. Bukan tanah Melayu. Tanah Melayu. 1948 hampir merdekakan. Ya, ini cerita dia. Jadi masa tu kita adalah tokoh-tokoh dalam kris ni, Dik, yang mana kita nak tuntut merdeka di bawah Melayu, tanah Melayu, tanah Melayu bersama dengan Indonesia dikenali sebagai Melayu Raya. And waktu tu betul-betul dah ada perbincangan. Antara tokoh yang ada dekat sini dipanggil sebagai Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Lepas tu kita ada lagi Ibrahim Haji Yaakob pun ada juga. Lepas tu kita ada Ahmad Boys Tamam pun ia juga. Pun ada. Masing-masing betul-betul dah nak prepare untuk merdeka. And for your information, dah buat deal, dah berbincang. And waktu tu calon Perdana Menteri pertama adalah ni dia, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Memang yes, dah dipilih sebab nak merdeka. Tapi 15 hari bulan 8 Jepun menyerah kalah. Jepun menyerah kalah. So tak sempat. Habis tu kenapa kita tak merdeka je terus? Jepun menyerah kalah kot. Jepun dah keluar lah. Ini cerita dia. Ni cerita dia pada korang 15 hari bulan 8 1945 Jepun menyerah kalah. 17 hari bulan 8 Indonesia isytihar merdeka. Kenapa kita, termasuk Sabah Sarawak sekali, kenapa kita Sabah Sarawak, saya ambil tanah Melayu termasuk Sabah Sarawak, kenapa kita tak isytihar merdeka terus? Sebabnya komunis. Ya, sebabnya adalah komunis. Apa cerita dia? PKM, sir. PKM lah. Apa kisah dia? Bukan Indo pun ada komunis ke, sir? Indonesia komunis, diorang bekerjasama. Indonesia dengan komunis, diorang ni komunis, diorang bekerjasama dengan Indonesia. Diorang ni satu geng. The problem is komunis dengan kita ni apa cerita? Apa cerita ni dia? Komunis kita ni. Okay, cerita dia begini. Komunis yang korang kenal, MPAJA, korang kena kenal ni, pasukan MPAJA. You ingat tak saya pernah borak dengan awak, tentera-tentera gerila, cara dia berperang, dia pergi serang lepas tu dia menyorok. Dia pergi serang lepas tu dia menyorok. Diorang menyorok kat mana? Dia menyorok kat mana? Dalam hutan, betul. Thank you, awak masih ingat. Saya suka. Dalam hutan, Dik. Apabila diorang dapat tahu je Jepun menyerah kalah, mereka keluar daripada hutan dan mereka isytiharkan, kamilah yang menang lawan Jepun. Tengok perjuangan kami. Hebat tak kami? Kami perang dengan Jepun, kami menang. Bukan setakat tu je, Dik. Bukan setakat tu je apa dia buat. Dia rampas balai polis. Dia pergi cari siapa-siapa yang bersubahat dengan Jepun. Dia rasa je, kau bersubahat kan? Tangkap. Dia tembak, dia serang. Dan kebanyakan yang kena tangkap, yang kena seksa, yang dikatakan bersubahat adalah orang Melayu. Semua orang Melayu kena. Teruk Lagi-lagi ketua kampung, Tok Imam, semua kena. Dan inilah dipanggil sebagai keganasan 14 hari. So, bila berlakunya keganasan 14 hari, ladies and gents, mana diorang dapat senjata, sir?
Kan dah borak waktu 3.7, Aiman boleh tengok balik 3.7 kan. Okay, jadi keganasan 14 hari huru hara. Jadi macam mana kita nak isytihar yang merdeka? Tak sempat. Tak sempat untuk isytihar yang merdeka. Berperang huru hara. Jadi waktu tu tak merdeka lah kita. Okay, so setakat ni cerita awak akan nampak nanti awak belajar lagi sekali dekat 3.9. Lepas ni saya akan go through lagi sekali. Okay. Cuma dekat sini awak dah kena faham yang mana kita ada di Semenanjung. Di Semenanjung dia ada 3 topik dekat sini. Gyugan, Gyutai dan juga Kris. Lepas tu perkembangan ni disebabkan apa dia? Perkembangan ni disebabkan oleh janji Jepun kepada KMM. Janji Jepun kepada KMM. Okay, dah. So, settle part yang tu. Okay, Sabah Sarawak pula. Siapa PM Indo masa tu, sir? Soekarno. Bukan PM, dia presiden. MPJ dengan Bintang 3 sama, sir? Ya, betul. Okay, boleh? Dah, jom. Kita pergi pula kepada Sabah Sarawak. Okay. Sabah Sarawak, ladies and gents. Kalau perasan dekat sini, dia tulis apa tau? Dia tulis satu tajuk kesedaran politik. Kesedaran politik disebabkan siapa? Disebabkan Jepun. You tahu tak, Jepun ni, dia datang ke negara kita, kita kena berterima kasih banyak dengan dia. Walaupun dia kejam. Yes, betul dia kejam. Mungkin tok nenek moyang saya pun kena bunuh dengan Jepun. Ada kot mungkin, saya tak pasti. Mungkin ada juga dalam kalangan awak, tok nenek moyang awak pun kena bunuh. Tapi betul, yang tu jahat dia buat. Tapi kita kena berterima kasih juga dengan dia. Sebab apa? Sebab dialah membuatkan kita, orang Melayu waktu tu, sedar penjajah semua jahat. Semua sama je. Kan? Datuk saya masih hidup, sir. Okay, jadi kesedaran politik orang Sarawak, benda ni dia tak relate sangat. Benda ni dia tak relate sangat sebenarnya, kesedaran politik di Sarawak. Tapi kalau di Semenanjung, yes. Orang Melayu, orang Cina, orang India dekat Cina taklah kan. Okey, mungkin orang Melayu, orang India waktu tu dia sedar pasal politik. Pasal politik apa dia? Maksudnya cara nak mentadbir, cara nak jadi ketua, cara nak jadi menteri. Oh, kita makin sedar. Sebab kenapa? Sebabnya Jepun banyak bagi peluang kepada kita. Weh, kau jadi menteri. Kau buat pengarah. Kau jadi ketua jabatan. Jepun banyak bagi peluang. Tapi awak jangan fikir Jepun ni baik. Baik aja Jepun ajar kita, no. Jepun tak cukup staff. Jepun tak ada orang dah. Jadi dia pilih kita je lah. Okay, so apa cerita dia? Kesedaran politik. Ini cerita dia. Okay. Di Sarawak, ladies and gentlemen, penduduk tempatan diberi jawatan sebagai pegawai daerah. Okay, to be honest dengan you, waktu sebelum Jepun datang jajah Sarawak, mereka ni dijajah oleh Brooke. Masih ingat lagi? James Brooke, Viner Brooke, Charles Brooke, masih ingat lagi? Waktu Brooke jajah Sarawak, Brooke bagi orang Melayu jadi menteri. Brooke bagi orang Iban jadi ketua tentera. Dan Brooke bagi orang Cina di Sarawak untuk jadi ketua ekonomi. So, orang Sarawak during that time, diorang memang dah pandai mentadbir. Sebab Brooke dah ajar. Tapi sebab tu topik ni dia tak kena sangat. Cuma saya ceritakan sikit kepada awak. Jadi apabila penduduk-penduduk tempatan diberikan sebagai pegawai daerah, mereka dah sedar yang politik itu penting. Mereka sedar politik ini penting. Kita kena belajar. Kita kena buat. Kita kena usaha. So itu cerita yang pertama. Penduduk tempatan mula sedar kena berpolitik. Boleh? Yang pertama. Baik tak, sir? Benda bagus lah. Benda bagus lah. Dah sedar kena berpolitik. Yang kedua, orang Cina juga sedar kena berpolitik. Why? Kalau awak tengok dekat sini, orang Cina, Jepun mengawal kegiatan kaum Cina dengan menubuhkan satu persatuan yang dipanggil sebagai Kakeyo Kokokai. Satu persatuan yang dipanggil sebagai Kakeyo Kokokai. What is this? Dia adalah persatuan orang Cina. Bukan koko dan bukan aktiviti koko. Apa maksud dia? Saya pun tak tahu apa maksud dia. Yang saya tahu sebut saja Kakeyo Kokokai. Yeah. Okay, mari sini. Cuba search. Tak payahlah. Okay. Mari saya borak dengan you all kan.
Menjadi kokoh Tok Abbas demi kokoh yang dicari-cari. Kalau kita perhatikan balik, saya pernah cerita dengan awak, Jepun, dia tak suka orang Cina. Ingat tak saya cerita balik ni? Dia bukan tak suka komunis. Spesifik, dia tak suka orang Cina. Sebab orang Cina banyak menentang dia waktu perang dengan Cina. Ya, perang Jepun-Cina perang kan. Jadi orang Cina ni menentang Jepun, Jepun jadi tak suka. Jepun akan bunuh kalau jumpa orang Cina. Di Sarawak, ada certain golongan yang memang Jepun jaga. Di tanah Melayu pun sama. Ada certain orang Cina yang Jepun jaga. And Jepun buat persatuan. Dipanggil Kakeyo Kokokai. Jepun jaga. Tapi yang ni Jepun bunuh. Yang tu Jepun bunuh. Yang ini Jepun jaga. Kenapa? Jaga sebab sayang je. Dia kisah apa sayang? Dia kisah satu je dia. Orang Cina yang dijaga ni adalah orang Cina yang kaya. Orang Cina yang kaya. Banyak duit. So, setiap kali Jepun perlukan duit, Jepun minta daripada dia orang. And you tahu tak, ada satu tahun tu, saya tak ingat bila, mungkin tahun 1943 ke 44, Jepun boleh collect daripada orang Cina sebanyak 50 juta dolar Malaya. 50 juta tu besar ni. Untuk tahun 1945. Itu pasal lah dia jaga. Faham? So dekat sini, apa kaitan pula? Apa kaitan pula dengan orang Sarawak, Cina Sarawak boleh sedar pasal politik? Sebab ada persatuan. Apabila ada persatuan, mereka dah tahu fungsi persatuan untuk buat apa. Boleh minta apa, boleh apa fungsi persatuan. Jadi mereka sedar kena ada politik. Okay, clear benda tu? Thank you. Kita pergi pula kepada Sabah. Di Sabah pun sama juga, ditubuhkan parti politik yang dipanggil sebagai Parti Kebangsaan Melayu Labuan ataupun PKML. Pemimpinnya dikenali sebagai Tengku Nordin Abu Bakar Zakaria Gan. Ini pemimpin-pemimpin dia. Lepas tu di Tawau dipanggil sebagai Parti Kebangsaan Melayu Tawau. Pun sama juga pemimpinnya orang kaya Abu Bakar. So apa jadi? Apabila mereka pandai berpersatuan, mereka sedar, oh, politik ni penting To be honest, saya boleh katakan dalam kelas, 99% tak suka politik. Kan? Tak suka kan? Ramai. Ya, okay, ya, sebab kita tak sedar lagi. Sebab kita tak sedar. One day, you akan sedar. Oh, politik penting Jadi apa yang menyebabkan mereka ni tiba-tiba, oi, politik ni penting? Sebab persatuan ni, parti ni. Yes. Okay. So, itulah dia cerita pasal kesedaran politik Sabah Sarawak. Settle dah? Okay. Soalan akan tanya macam mana? Mas sini. Sebelum saya cerita kepada soalan, saya recap dulu apa yang kita belajar. Jadi, perkara yang kita belajar ni ada dua. Yang pertama, kita belajar berkaitan dengan perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Yang kedua, kita belajar pasal kesedaran politik di Sabah Sarawak.
Untuk perkembangan nasionalisme di tanah Melayu, antara cerita-cerita yang awak kena ingat, iaitu awak kena tahu Kesatuan Melayu Muda. Awak kena tahu juga janji Jepun. Yang you kena tahu janji Jepun, janji apa kepada Kesatuan Melayu Muda. Awak kena tahu siapakah tokoh Kesatuan Melayu Muda. Ibrahim Haji Yaakob. Okay, dia janji. Okay, contoh apa janji dia? Contoh janji adalah Asia untuk Asia. Yes. Dan lepas tu, dalam topik ni, you kena tahu ada 3 benda. Ada 3. Yang pertama adalah GIU. Kan? Yang kedua kita panggil GIU Tai. Yang ketiga kita panggil Chris. Dek, boleh bagi tahu saya dalam exam boleh sebut Ibrahim ke sebut Ibrahim Haji Yaakob lah. Sebab Ibrahim akan ada banyak, akan ada Sultan Ibrahim punya juga Ibrahim. Ya, betul sebut Ibrahim Haji Yaakob. Okey, Gyukan ni sukarela. Tentera apa? Sukarela, betul. Sukarela yang jaga kawasan mana? Yang jaga kawasan darat. Okey, awak kena sebut apa tahu? Awak kena sebut yang jaga kawasan darat Tanah Melayu. Awak kena sebut perkataan Tanah Melayu. Sebab kalau awak sebut darat je, darat apa? Darat Singapura ke? Ataupun darat Indonesia ke? Kena ada Tanah Melayu. Seterusnya, Gyutai. Gyutai jaga kawasan mana? Pesisir pantai. Pantai apa? Kena bagi tahu juga pantai apa? Pesisir pantai Tanah Melayu. That's good. Lagi sekali, mereka ni adalah tentera sukarela. Itu poin penting. Tentera sukarela jaga pantai Tanah Melayu, jaga darat Tanah Melayu. Okay, Chris, dalam exam boleh tulis. Boleh, tak ada masalah. Boleh tulis macam ni je. So, Chris ni, dia ditubuhkan untuk tuntut apa daripada Jepun? Untuk tuntut apa daripada Jepun? Untuk tuntut merdeka. Awak ingat lagi, merdeka bersama dengan siapa? Merdeka bersama dengan siapa? Tanah Melayu bersama dengan Indonesia, and negara tu jadi apa? Negara yang dikenali sebagai Melayu Raya. Settle pasal Tanah Melayu. Kita pergi pula kepada kesedaran politik Sabah Sarawak. Kesedaran politik Sabah Sarawak, kita bermula dengan Sarawak. Dek, dekat Sarawak dia ada 2 cerita. Cerita yang pertama adalah cerita berkaitan dengan perkembangan politik orang tempatan, orang biasa, rakyat biasa, orang tempatan. Untuk orang tempatan ni, Dek, dilantik menjadi pegawai daerah. Bagi orang Cina pula, apa nama persatuan yang ada? Kakeyo Kokokai. Lagi sekali, Kakeyo Kokokai. Okey, itu di Sarawak. Dan di Sabah. Di Sabah ada 2 persatuan. Yang pertama dipanggil Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan. Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan. Yang kedua, Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau. Jadi hafallah satu nama. Satu nama dekat sini, satu nama sini. Itu je. Boleh tulis singkatan? Boleh. Ini boleh tulis singkatan, tak ada masalah. Okay, itu je kita belajar dalam 3.8. Okay, dah settle. Jom kita pergi 3.9. Okay, any question nak tanya sebelum kita pergi kepada 3.9? Oh, parti lah. Okay, baik. Parti. Jom, kita nak masuk part 4 dah minggu depan. Habis 3.9, part 4 cantik dah. Saya nak nota tadi, saya akan serahkan jawapan. Saya akan cuba usahakan. Saya dah dapat iPad saya, baru dapat kot semalam tu, baru lepas. Baru dapat je. Part 4 biasa. Yes, Ariana Safia, saya pun setuju part 4 best. Okay, jom kita cerita. 3.9, keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Ramai orang salah faham yang mengatakan Jepun menyerah kalah waktu Perang Dunia Kedua adalah disebabkan Hiroshima, Nagasaki. Tak. Kan? Awak tengok efek Hiroshima bombing. Ada tak? Kau kan dahsyat.
Lagi. Oh, Syed. Dia cabut kan. Teruk kan. Tengoklah bom dia tu. Betapa besarnya dia punya bom tu. Kita bukan banyak gambar lelaki tu, sir. Saya tak tahu lah. Apa kaitan gambar lelaki tu? Kau, saya cerita dengan awak lebih kurang 80,000 orang mati dalam bom Hiroshima Nagasaki ni. You tahu tak? Sebelum Amerika letupkan Hiroshima Nagasaki, Amerika dah banyak kali cakap dengan Jepun menyerah kalah, dah tak payah berperang, menyerah kalah. Dan Jepun kata tak nak apa-apa nak menyerah, tak nak menyerah. And Amerika bom banyak tempat. Dia bukan guna bom atom, dia guna bom yang biasa, standard bom yang macam korang tengok dekat Palestin, apa yang Israel tengah buat, macam itulah waktu tu keadaan. Sikit-sikit bom. And banyak gila kawasan yang kena bom. Banyak. Dalam tu, waktu dia bom banyak tu, ada kot dalam 100,000 orang yang mati. Tak menyerah kalah. Kena Hiroshima Nagasaki, tak menyerah kalah. But the problem is, kenapa pula tiba-tiba Jepun decide untuk menyerah kalah, dia? Jepun decide untuk menyerah kalah adalah disebabkan oleh Soviet Union. Soviet Union ni, ataupun orang duk panggil USSR, ataupun mudah cerita adalah Rusia. Apa cerita dia? Dia gini tau. Jepun mengharapkan Rusia lah yang membantu, bukan membantulah, yang macam nak jadikan penghubungnya antara mereka dengan Amerika Syarikat. Sebab Jepun nak deal dengan Amerika Syarikat, so Rusia lah antara orang yang menghubungkannya. Tapi Rusia tiba-tiba berpihak kepada USA. And waktu tu pun Rusia sebenarnya pada awal perang, Rusia ni dia tak terlibat pun dalam perang masa mula-mula. Dia macam aku tak perang. Tapi pada peringkat hujung-hujung dah, Rusia berpihak kepada Amerika. So apabila Rusia berpihak kepada Amerika, Jerman pun dah kalah perang. Okey, Jepun tinggal siapa je sekarang? Jepun nak contact US, nak pergi jumpa US, tak boleh. Rusia dah baik dengan dia. So Jepun nak dengan siapa sekarang? Tak ada kan? Tak ada. So nak tak nak, Jepun ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah berperang sampai kalah. Memang confirm dia akan kalah. Pilihan yang kedua adalah menyerah kalah awal. It's about timing je. Menyerah hari ni ataupun akan kalah nanti. So diorang pilih untuk menyerah kalah pada 15 hari bulan 8, menyerah kalah. And then waktu itulah komunis MPAJA keluar daripada hutan dan celebrate, sambut, yeah, kami menang, akulah perang, akulah hebat. Itu kita cerita jap lagi. Masa Jerman dah kalah dah Jerman waktu tu. Kita cerita pasal Hiroshima Nagasaki ni. Dia ada dua bom. Okey, yang ni saya selalu tertukar. Awak kena bagi tahu saya. Hiroshima, little boy ke fat man? Saya selalu tertukar benda ni. Hiroshima, little boy ke fat man? Little boy, thank you. Nama bom tu dikenali sebagai little boy. Yang kedua, Nagasaki maksudnya fat man kan? Yes, thank you. Siapakah lelaki ini? Lelaki ini dikenali sebagai Razak Sensei. Yang bagi tahu Razak Sensei. Macam mana je dia Sensei? Saya kena bagi tahu awal, yang ni tak masuk exam. Cuma kenapa saya letak dia? Pasal Razak Sensei. Okay. Razak Sensei adalah orang Melayu yang belajar di Jepun during that time. Dia belajar di Jepun waktu tu. Kisahnya bila Jepun datang ke negara kita, dia memang bawa beberapa orang pelajar-pelajar yang hebat di negara kita untuk belajar di negara Jepun. Salah seorang yang terpilih untuk belajar adalah ini,
Razak Sensei. Dan Razak waktu tu saya tak ingat dia sama ada dekat Hiroshima ke Nagasaki. Tak silap saya dia dekat Hiroshima, if I'm not mistaken. Dan dia kena bom tu. Dia kena bom tu. Tapi umurnya panjang. Umurnya panjang, dia tak mati. Dia pernah ceritakan waktu tu dia nampak cahaya yang sangat terang. Lepas tu dia pengsan. Lepas tu dia bangun, dia nampak padang jarak, padang terkukur, dia nampak semua dah teruk dah. Lepas tu, dia jalan lah. Dia nampak lagi ada juga beberapa orang Jepun yang hidup. Dahaga, minum air. Lepas minum air, terus mati. Oh. Dia survive. Dia survive. Family saya tak pasti, tapi beberapa kawan orang Malaysia lain memang tak survive. Di antara yang survive. Jadi, dia survive sampailah tahun 2010 kot. Ke 2014 baru meninggal dunia. Macam tu lebih kurang 2010, 2014 baru meninggal. That's a Razak Sensei. Okay. Dia memang kat Hiroshima ke se? Saya tak pasti Hiroshima Nagasaki. Saya rasa Hiroshima saya rasa. Angkat lagi dia tak ada dah. Okay. So sama boleh cerita dekat sini. Sama boleh cerita kat sini MPAJA ataupun komunis keluar daripada hutan celebrate kamilah menang perang lawan Jepun. Jepun kalah padan muka. Kami menang. Dek, saya dah cerita kepada awak tadi, dia ambil alih pentadbiran tanah Melayu. Dia uruskan pentadbiran. Dia kuasai bandar, balai polis, pejabat pentadbiran. Dia buat undang-undang ikut suka hati. Lepas tu dia bunuh, dia seksa siapa-siapa yang disyaki bekerjasama dengan Jepun dulu, tangkap, seksa. And kebanyakan yang kena adalah orang Melayu. Orang Melayu kena. Pasal apa pula orang Melayu kena? Cuba awak ingat balik dekat Semenanjung Malaysia, orang Jepun, tentera Jepun, dia jumpa tiga. Cina, India, Melayu. Dia akan bunuh siapa? Dia akan bunuh orang Cina kan? And kebanyakan MPAJA adalah orang Cina. Dan waktu tu lah MPAJA kata apa dia? Ini orang Melayu ah. Dialah yang panggil Jepun datang untuk bunuh kita. Orang Melayu jahat, orang Melayu teruk. Dan dia ambil, diseksa, bunuh. Awak tahu cara dia tangkap dia tangkap ketua kampung, dia tangkap Tok Imam. Kena Tok ni. Dia tak bunuh orang India ke se? Tak, dia tak bunuh orang India. Okay. Dia punya teruk level dia seksa macam mana? Dia tangkap, dia letak dalam guni. Okay. Letak dalam guni. Gantung guni tu. Okay, gantung guni tersebut. Bawah guni ni akan ada api. Itu level seksa dia. Kan? Dan adakah orang Melayu waktu tu dia pukul, tak pukul, dia gantung, bakar. Dia macam salai. Daging salai kau tengok tak kena pun api, tapi kena dia punya asap-asap tu sikit macam tu je. Okay. Habis tu orang Melayu nak tengok juga. Orang Melayu tengok juga, kita kena seksa. Tak. Waktu tu orang Melayu menentang habis-habisan kau. Kau punya orang Melayu menentang. Dan muncullah satu gerakan dipanggil sebagai gerakan Fisabilillah. Gerakan Fisabilillah ni betul-betul nak fight dengan mereka. Nak fight dengan tentera-tentera MPAJA ataupun Bintang 3 yang berkuasa di tanah Melayu waktu tu. Okay? So dia mempertahankan hak dan maruah orang Melayu. And Fisabilillah diketuai oleh Kiai Saleh. Kiai Saleh ni adalah ketua kepada grup Selempang Merah. Dia adalah grup Selempang Merah. Kiai Saleh and the gang fight dengan orang Bintang 3 tak guna senjata api. Dia guna parang. Ni cerita betul. Guna parang. Dia tak boleh silap. Tak boleh silap, tak apa perang. So, fight up. Bergaduh, level dia apa tau? Bergaduh yang macam, okay, kan MPAJA culik. Dia culik komunis juga.
MPHA kuasai balai polis. Dia pergi culik orang Cina, orang MPHA culik, simpan, pegang. Bergaduh teruk waktu tu. Sampailah kena selesaikan. Dan cara macam mana mereka selesaikan? Yang pertama, ini cara penyelesaiannya. Okey, cara penyelesaiannya, Datuk Onn Jaafar dikenali sebagai Menteri Besar Johor waktu tu, okey, pegawai rasul, pegawai daerah, yang mana dia buat perundingan, dia jadi orang tengah. Dia panggil Kiai Saleh, dia panggil ketua MPHA, duduk bincang. Okey, korang jangan salah faham. Kita tak nak bergaduh, kita selesai, kita settlekan. So, Kiai Saleh bebaskan tahanan Cina, bintang 3 dah tak kuasai balai polis. Macam tu. So, settle. Raja-raja pula buat apa dia? Ni Raja Melayu, cara selesaikan dia. Sultan Abu Bakar ingatkan supaya penduduk tak bergaduh. Sultan Abdul Aziz pergi ke kampung-kampung untuk tengok supaya jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Itu di semenanjung Malaysia. Di Sarawak, tentera gerila gaduh dengan Cina. Okay, kita tengok Saya nak korang macam wow tengok benda ni. Kalau di tanah Melayu ataupun di semenanjung Malaysia, tentera gerila yang dipanggil sebagai bintang 3 ataupun MPHA, di semenanjung, lawan dengan orang Melayu. Sebab dia kata apa dia? Sebab dia kata orang Melayu bekerjasama dengan Jepun, betul? Dia kata orang Melayu bekerjasama dengan Jepun kan? Okey, di Sarawak pula, tentera gerila lawan dengan orang Cina. Dia ingat lagi tak dekat Sarawak, Jepun jaga orang Cina kan? Jepun jaga orang Cina kan? Kakaya kokokai kan? Gerila Sarawak adalah orang Iban, orang Melayu. Jadi mereka nampak apa? Mereka nampak orang Cina ni lah yang banyak bantu Jepun, yang bersubahat dengan Jepun, yang bekerjasama dengan Jepun. Jadi Jepun ni, orang Cina jahat. Benda sama berlaku dekat sini. Cuma terbalik situasi. That's right. So, tentera Australia lah datang, dia buat perintah berkurung macam, dah jangan keluar rumah. Please, guys, let's stop this war, okay? Okay, stop. Sabah. Tak ada. Sabah. Tak ada. Okay. Wah. Kenapa Sabah tak ada? Okay, gerila Sabah yang korang kita cerita minggu lepas, ketuanya adalah Albert Kwok. Dalam gerila Sabah ni, ada orang Melayu ramai, ada orang Kadazan ramai, ada orang Cina ramai, ada orang apa lagi, Bajau ramai. Semua ada dalam gerila Sabah. Faham tak? Semua ada gerila Sabah kan? Jadi, nak pegang siapa? Nak pergi serang siapa? Kan? So, itulah dia cerita pasal 3.9. Masa dah habis, okay. So, minggu depan saya cerita pasal bab 4. Okay, dah, jom. Itu sahaja daripada saya. Orang dah tengok juga, sir? Yes, okay.